Kita siapa dengan Nabi? Cikgu kalau anak murid panggil nama, cikgu tu nama Cikgu Hamdan. Tiba-tiba anak murid masuk, Assalamualaikum Dan. Agak apa dapat kat anak murid tu? Dapat luku. Masa ni kelekuk bagi sebiji. Faham panggil aku apa tadi? Dan. Ingat aku kawan lah. Cikgu pun kita faham tak panggil nama. Takkan Rasulullah SAW kita sebut dengan gelaran Sayyidina kepada baginda SAW, itu satu kesalahan, mula satu bid'ah. Wallahi bukan bid'ah. Ini adab. Ini adab. Para sahabat mengarang selawat dekat Nabi SAW. Para sahabat mengarang selawat lantas dibacakan depan Nabi. Nabi tak tolak. Sebab tu ulama kita di kalangan salafus salih menganjurkan kalau mampu baca selawat Nabi setiap hari. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به هوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kalau mampu kita usaha untuk hafal. Kita dengar hari-hari ada orang yang kena badi Cina ke apa ke, antara cara kalau perempuan pergi ada kawan-kawan kita kena masalah rasukan ke apa, boleh baca selawat ni sambil duduk belakang dia. Ini antara selawat yang diajarkan oleh salafus salih, guru-guru kita, supaya kita amal. Dan supaya apa? Ini juga selawat yang mana akan menjadi asbab cepatnya pemakbulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Nabi. Kata Al-Imam Al-Fasi rahimahumullahu ta'ala anhu, semua amalan yang ada riak di dalamnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali selawat. Kecuali selawat. Selawat walaupun riak, walaupun ada takabur, unsur menunjuk-tunjuk. Dan dia selawat bukan selawat pun nak tunjuk suara dia sedap. Dia pun selawat lah supaya orang puji, sedap betul dia ni. Hak ni pun dapat pahala. Kerana apa? Ada dua perkara yang Allah perintahkan, Allah sendiri buat. Yang pertama dakwah. Allah perintahkan dakwah. Qul, katakan, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini satu-satunya jalan aku. Apa dia? Ad'u ila Allah, ajak manusia pada Allah ala basiratin, dengan keterangan-keterangan, ana wa man ittaba'ani, aku, yakni engkau wahai Muhammad dan orang-orang yang mengikuti engkau. Allah perintahkan kita untuk buat dakwah. Dan Allah sendiri berdakwah. Contoh saya baca daripada surah Taha ayat ke-14 tadi. Allah dakwah pada Sayyidina Umar, pada kita semua, tentang diri dia. Dalam surah yang lain, banyak surah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakki yal'abun. Fartaghib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Surah Dukhan. Allah dakwah lagi. Allah kata tidak Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan, mematikan. Tuhan kamu semua dan Tuhan mak ayah sebelum daripada kamu semua. Balhum, tapi mereka syakin yal'abun, masih lagi syak sangka-sangka dengan Allah, dan yal'ab, main banyak. Masih main-main ni. Kalau sebab tu, maka natijah dia apa? Allah kata fatarib, maka tunggulah. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ketika hari terbelahnya langit akan mengeluarkan asap yang nyata, semua orang boleh nampak asap tu nanti. Allah dakwah dalam Quran kepada kita. Dan Allah perintahkan kita untuk buat dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak orang kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman,
berselawatlah kamu ke atas Nabi. Allah sendiri selawat, Allah suruh kita selawat. Sebab tu dua benda ni